Orang British terkejut. Kenapa tak bagi tahu kami dulu? Di tengah-tengah pusat bandar London, di hadapan stesen Liverpool Street yang sibuk dengan para komuter yang lalu lalang, mencipta latar belakang pagi kawasan perniagaan yang biasa. Suatu hari satu barisan panjang mula muncul, bergerak perlahan-lahan. Orang-orang berbaju sut beratur bahu-membahu, berbaris. Apa yang diberi percuma di sini? iPhone baharu ke apa? Saya dengar, itu kedai yang ala-ala pasar malam Taiwan. Oh, bubble tea ke? Orang ramai berbisik-bisik di selang-seli dengan jenaka. Namun, ia bukan bubble tea yang melanda dunia, mahupun sek longbao yang halus. Ia adalah sejenis mi kuah ala rumah yang sangat akrab bagi orang Taiwan. Walaupun begitu, lebih 100 orang berkumpul sebelum kedai dibuka, menantikan saat perasmian. Ini adalah satu fenomena kecil yang sedang berlaku di London sekarang. Rasa yang biasa bagi kita orang Taiwan, kini terpancar di sudut jalan yang jauh di United Kingdom, memikat hati ramai orang. Apakah sebenarnya alasan yang menarik orang sehingga ke tahap ini? Pada Julai 2021, kedai yang menanti dengan senyap di tengah-tengah pusat bandar London akhirnya membuka pintu. Di pintu masuk tertulis perkataan Balanuos Mi terbaik Pulau Harta Karun. Ini adalah kedai khusus mi Taiwan yang mencetuskan perbualan di laman berita tempatan dan media sosial. Pada hari perasmian, kedai itu berani mengadakan acara percuma untuk memperkenalkan rasa dan jenama mi Taiwan kepada lebih ramai orang, iaitu mi daging lembu buatan segar dan mi kering. Bagaimana mi Taiwan akan diterima di jalanan British? Jawapan kepada persoalan ini sudah pun terbukti sebelum kedai dibuka. Orang ramai malah menghentikan langkah mereka yang tergesa-gesa ke pejabat, semata-mata untuk menanti perasmian kedai ini. Mi sahaja? Berbaloi ke beratur panjang macam ni? Di media sosial, kabar angin tersebar. Mi Taiwan asli telah tiba. Dengar kata rasanya melebihi jangkaan. Suara-suara sebegini kedengaran bersahutan, kadang-kadang diselangi jenaka, tetapi tiada seorang pun yang mahu meninggalkan barisan. Apabila pintu dibuka, yang menyambut mata adalah rona merah bata yang hangat dan kaca timbul nostalgia. Lampu bulat yang meniru bentuk tanglung kuil Taiwan, perincian fabrik bunga Hakka, dan langsir pintu yang bergoyang. Semuanya mencipta suasana Taiwan yang kental. Sambil menyebarkan suasana kemesraan dan kemeriahan Taiwan yang unik, ia dilengkapi dengan pencahayaan moden dan meja kayu yang luas, mewujudkan ruang yang canggih yang secara semula jadi menyatu dengan suasana tempatan. Estetika retro Taiwan diselarikan dengan gaya bergaya London, menanamkan imej yang mengekalkan tradisi Taiwan dan pada masa yang sama menampilkan santai bandar di hati pelanggan. Saat suapan pertama mi yang baru diambil di kaunter, orang ramai yang beratur mengeluarkan suara terkejut. Kenyal mi lebar ini sungguh menakjubkan. Apa ini? Kuahnya nampak jernih, tapi rasanya manis dan kaya. Macam mana dia buat? Rasa manis kuah jernih, aroma tulang lembu dan herba perubatan yang meresap dari dasar sup. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeza daripada hidangan sos daging pekat yang biasa dimakan oleh orang British. Ia bukan sekadar rasa masin atau perisa rempah yang kuat, tetapi rasa manis susulan yang terhasil daripada bahan-bahan dan sayur-sayuran yang kekal di lidah. Rasa yang tidak diketahui ini tersirat dalam sup yang baru lahir di jalanan London ini. Kegembiraan orang ramai yang beratur turut tersebar di media sosial. Saya pergi makan kedai mi dari Taiwan. Di luar jangkaan. Mi sangat kenyal. Saya ingatkan vegetarian, tapi ini masakan kungfu. Barisan panjang di hadapan kedai dengan pantas tersebar bersama gambar-gambar. Nama Balanuos dengan cepat menjadi terkenal di jalanan London. Dalam kehangatan itu, satu komen mula menarik perhatian, selepas bubble tea dan sek longbao, yang seterusnya mungkin ini. Sehingga kini, gelombang masakan Taiwan terutamanya tertumpu pada kemanisan minuman goncang atau kehalusan dan kepakaran sek longbao.
Walau bagaimanapun, budaya mi Taiwan yang ringkas tetapi mendalam terletak di antara kedua-duanya, mula menunjukkan kehadirannya yang pasti di London. Kegairahan pada hari perasmian bukan sekadar untuk mencuba sesuatu yang baharu. Mungkin itu adalah saat kelahiran pilihan baharu mi Taiwan di jalanan dunia. Apabila bercakap tentang London, orang sering mempunyai tanggapan bahawa makanannya teruk. Negara ini telah lama dilabel sebagai mempunyai makanan yang tidak enak, malah menjadi subjek jenaka. Walau bagaimanapun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, penampilan ini telah berubah secara drastik. Dengan pertumbuhan bandar, budaya imigran yang tersebar telah membawa pemandangan makanan yang pelbagai ke setiap sudut bandar. Berjalan di jalanan pada waktu petang, tercium bau kari India yang kaya dengan rempah. Di lorong-lorong, kedai sio lap Hong Kong yang mengeluarkan wap. Di sudut ada kebab Turki, dan beluk sahaja, kedai-kedai yang bangga dengan bagel daging lembu gourmet yang laris. London secara semula jadi wujud bersama dengan rasa dunia. Kota yang diselubungi budaya berbilang negara ini tidak lagi menjadi tempat makanan yang konservatif, sebaliknya telah berubah menjadi bandar gastronomi bertaraf dunia. Di sisi lain, London juga mempunyai wajah yang lain. Sebagai bandar dengan kawasan kewangan yang terkemuka di dunia, ia berakar umbi dalam budaya makan tengah hari pantas untuk menyelesaikan makan tengah hari dalam masa yang singkat. Memegang sandwich dan tergesa-gesa ke mesyuarat semasa waktu rehat makan tengah hari yang terhad adalah pemandangan biasa. Selain itu, di bandar yang kosnya tinggi ini, tidak jarang makan tengah hari menelan belanja 1015, malah lebih. Wujud keperluan untuk menjimatkan perbelanjaan, tetapi jika mahu makan, orang ramai mahu memilih sesuatu yang hangat dan mengenyangkan. Di sinilah masakan Taiwan mula mendapat perhatian. Bubble tea sudah tentu biasa di jalanan. Kedai-kedai bento Taiwan asli juga terus meningkat. Rasa selamat bahawa kalau makanan Taiwan tidak akan mengecewakan telah menjadikan masakan Taiwan beransur-ansur bertapak sebagai pilihan harian di London. Dalam tren itu, masa di mana orang ramai sedang mencari masakan Taiwan seterusnya bertindih dengan kemasukan bala nuus. Cepat dari pesanan hingga dihidangkan, hangat dan sihat, dan harga yang berpatutan. Syarat-syarat yang dicari oleh gaya hidup London sepadan secara mengejutkan dengan ciri-ciri mi Taiwan. Sebenarnya, sejak pembukaan kedai pertama bala nuus pada tahun 2021, kehadirannya di London telah meningkat dari tahun ke tahun. Kini, ia telah membuka 9 cawangan di bandar itu. Bukan sahaja di stesen Liverpool Street, tetapi ia juga dibuka berturut-turut di kawasan utama yang sibuk seperti Oxford Circus dan Kensington High Street. Pelanggan yang datang pada waktu yang berbeza untuk mengelakkan kesesakan tengah hari, orang yang membawa pulang ke pejabat, dan mereka yang memesan dalam talian untuk diambil juga meningkat. Bala nuus telah menjadi pemandangan biasa di bandar itu. Mi kuah ringkas Taiwan, bukannya fashion sementara, tetapi telah menyerap ke dalam rutin harian London yang sibuk. Saat melangkah masuk ke dalam kedai, perkara pertama yang menyambut mata adalah tingkap kaca lusinar yang memisahkan dapur. Di sebalik kaca, tukang mi mengikis mi dao sirmian dengan rentak berirama. Pekerja menguli adunan hingga mahir melibas mi. Dan pada saat mi jatuh ke dalam periuk besar yang mengeluarkan wap, aroma tepung terhidu. Bunyi menapis air, bunyi sudik besar menguji sup, kilauan mi yang baru dimasak, setiap rincian ini adalah pemandangan yang hampir tidak kelihatan di kedai makan di London. Proses memasak yang terbentang di tengah-tengah kedai bukan sekadar kerja. Keseronokan melihat hidangan disiapkan di hadapan mata menjadikan masa menunggu seolah-olah sebahagian daripada persembahan. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeza daripada hanya duduk dan menunggu selepas membuat pesanan. Pengalaman melihat proses penyediaan ini adalah faktor yang mengejutkan ramai pelanggan. Kejutan yang lebih besar ialah kaunter layan diri yang menyusuli pesanan. Ayam goreng, daging babi panggang, dan tahu rebus yang baru digoreng disusun di merata-rata.
Terdapat juga kawasan perasa di mana jeruk sayur, daun bawang, minyak cili dan cuka hitam jiwa mi Taiwan boleh digunakan secara bebas. Pengunjung kali pertama, walaupun keliru, seronok mengisi dulang mereka seperti melawat pasar malam. Suara-suara seperti ini muncul di media sosial. Lebih cepat dihidangkan daripada makanan segera London, tetapi rasanya bertaraf restoran mewah. Tak sangka. Kawasan lauk pauk terlalu bahaya. Ayam goreng nampak terlalu sedap. Sedar-sedar dulang dah bertimbun. Satu lagi perkara yang mengejutkan ramai ialah harganya. Semangkuk mi sup daging lembu jenih berharga sekitar 7 paun. Jika ditukar kepada mata wang tempatan, anda meminta dalam konteks Malaysia, jadi kita akan anggap ini sebagai perbandingan nilai. Ia mungkin kelihatan sedikit mahal. Namun, di London, di mana makan tengah hari 1015 adalah perkara biasa, kadang-kadang lebih, fakta bahawa makanan yang hangat dan segar boleh dinikmati dengan harga di bawah 10 paun memberikan kesan yang kuat kepada ramai orang. Di bandar di mana makan sedikit sahaja sudah menelan belanja 20 paun, nilai ini sangat berbaloi. Komen sebegini menunjukkan harga Balanuos sangat menarik bagi penduduk tempatan. Rasa selamat dari semangkuk mi yang hangat, lauk pauk dan perasa Taiwan yang boleh dipilih secara bebas, serta kemudahan untuk makan dalam masa yang singkat. Semua ini sangat sesuai dengan kehidupan London yang sibuk dan secara semula jadi diterima dalam kehidupan seharian. Untuk masakan Taiwan bertapak di London, terdapat satu syarat kejayaan penting, menyesuaikan diri dengan kepelbagaian makanan. Di bandar yang mengumpulkan orang dari seluruh dunia, ramai yang mempunyai sekatan diet kerana latar belakang agama atau pertimbangan kesihatan. Khususnya, pilihan degan atau vegetarian telah menjadi perkara biasa. Oleh itu, Balanuos melangkah ke bidang yang sering diabaikan dalam budaya mi tradisional Taiwan, pembangunan sup degan. Mi daging lembu biasa direbus dengan tulang lembu atau tulang besar, tetapi ini tidak boleh dimakan oleh degan. Oleh itu, mereka merujuk kepada teknologi vegetarian yang maju di Taiwan dan menghasilkan sup berasaskan tumbuhan yang mengeluarkan rasa umami hanya dengan tomato, epal dan pelbagai sayur-sayuran. Malah tepung salut untuk makanan goreng diubah suai menjadi spesifikasi degan. Mereka menyesuaikan butiran daripada sup, mi hingga perasa, mewujudkan sistem di mana kira-kira 30% daripada menu boleh disediakan sebagai pilihan degan. Barisan produk sebenar juga kaya. Mi sup sayur-sayuran bermusim yang ringkas, mi campur sos bijan yang harum, ubi keledek goreng dan kacang panjang tempura, serta spring roll vegetarian yang penuh dengan sayur-sayuran. Ini menjadi simbol kedai itu yang membolehkan sesiapa sahaja menikmati mi Taiwan dengan tenang. Sudah tentu, ia tidak semuanya pujian tanpa syarat. Terdapat juga suara-suara seperti ini di media sosial. Sup degan terasa sedikit tawar berbanding sup tulang lembu, tetapi saya menghargai pilihan yang ada. Saya akan cuba lagi apabila masa menunggu bukan 90 minit pada waktu makan tengah hari. Walaupun begitu, terdapat banyak pendapat yang memuji fakta bahawa mereka menyediakan pilihan. Penilaian bahawa ia adalah kedai makan luar yang mudah untuk menjemput rakan atau rakan sekejap tanpa meninggalkan sesiapa tersebar. Tambahan pula, Balanuos tidak hanya menyesuaikan diri dengan kepelbagaian. Mereka mengkaji cita rasa tempatan yang popular dan secara aktif memperkenalkan penambahbaikan yang mudah diterima. Mi ayam sup yang kaya dengan rasa umami, mi malas secuan dengan sedikit rasa pedas, dan mi berperisa tonkotsu yang menarik populariti ramen. Selain itu, di UK, di mana budaya makanan goreng berakar umbi, mereka menawarkan mi daging babi panggang goreng dan set makan tengah hari rice box dengan daging babi panggang yang terhad pada waktu makan tengah hari, berharga kira-kira 9 pound 95 pence, menjadikannya pilihan yang kuat pada waktu makan tengah hari. Bagi orang Taiwan, ia mungkin kelihatan seperti penambahbaikan yang berani, tetapi suara tempatan adalah positif. Saya rasa mereka berusaha untuk membuat orang di sini faham tanpa merosakkan rasa Taiwan.
Komen sebegini membuktikan bahawa Balanuos tidak memaksa rasa asli, tetapi cuba mencipta semangkuk mi yang menyerap ke dalam rutin harian London sambil mengekalkan semangat Taiwan. Pendekatan ini mengubah bahan-bahan dan kaedah memasak secara fleksibel sambil berpegang pada semangat kemanusiaan Taiwan sebagai asas kedai memenangi sokongan besar di London, sebuah bandar di mana pelbagai nilai wujud bersama. Apakah jenis makanan mi yang kita orang Taiwan kenali? Ia adalah hidangan yang hangat, mengenyangkan, dan membawa rasa rumah. Ia sama sekali bukan fashion baharu, tetapi budaya harian yang berakar umbi dalam kehidupan Taiwan, berjalan seiring dengan orang ramai selama puluhan, malah ratusan tahun. Asal-usulnya boleh dikesan kembali kepada budaya mi utara yang dibawa oleh pendatang selepas perang, yang menyatu dengan bahan-bahan tempatan di Taiwan, membentuk rupa uniknya sekarang. Ia adalah kewujudan yang lahir di lorong-lorong perkampungan tentera, bersinar di gerai-gerai pasar malam, mengenyangkan perut dan merehatkan minda. Skim mi Taiwan. Pada masa yang sama, mi juga berkembang dengan mengubah rupa mengikut kawasan. Perbezaan iklim, tanah, dan bahan-bahan diukir dalam setiap mangkuk mi, seperti persaingan mi daging lembu Taipei, sop manis mi dan zai Tainan, kekenyalan mi berasin siu, dan kelembutan Bantio Hakka. Tiang lain yang menyokong rasa mi adalah sup dan perasa. Kuah merah yang direbus dengan teliti daripada tulang lembu, herba Cina, dan pes kacang, atau kuah jenih yang mempamerkan rasa asal bahan-bahan. Menambah sejemput jeruk sayur, menuang sesenduk minyak cili. Keseronokan menggabungkan secara bebas ini adalah sokongan mendalam yang dimiliki oleh mi Taiwan. Balanuos menggabungkan budaya makanan Taiwan yang unik ini dengan suasana live action pembuatan mi di hadapan mata dan sistem layan diri memilih lauk pauk yang disukai, mempromosikannya ke bandar moden. Semangkuk mi yang boleh dinikmati dengan mudah oleh sesiapa sahaja seolah-olah mencerminkan semangat makanan harian yang dimiliki oleh makanan ringan Taiwan. Semangkuk mi yang berbaris panjang di London adalah kewujudan yang biasa di Taiwan. Ia membawa sejarah, melukis budaya tempatan, menghargai estetika sup, dan menyokong kehidupan seharian orang ramai. Kini, ia menyeberangi lautan dan diterima sebagai pilihan baharu di jalanan asing. Ini kelihatan seolah-olah budaya hidup Taiwan itu sendiri sedang meresap ke dalam dunia. Dan yang mempromosikan semangkuk mi sebegini ke dunia adalah Balanuos. Encik Lin, pengasas kumpulan yang mengendalikan Balanuos, mengalami kejutan ketika melawat kedai mi lama di selatan Taiwan. Barisan panjang di hadapan kedai lama, pemilik kedai mengikis, merebus mi yang dibuat segar sambil berpeluh, gaya menapis air yang berani, dan aroma herba perubatan yang meresap dari dasar sup panas. Jika saya boleh makan sesuatu yang begitu lazat setiap hari, hidup saya pasti akan menjadi lebih kaya. Kejutan dan emosi itu kemudiannya menjadi Balanuos. Pada masa itu, Encik Lin menguruskan kedai hotpot gaya Taiwan. Namun, dia tidak dapat melupakan kejutan mi buatan tangan yang dialami di selatan. Dia memutuskan untuk menunjuan proses pembuatan mi dao sir mian buatan tangan di dalam kedai dan menghidangkannya kepada pelanggan. Maka, pada tahun 2000, kedai pertama Balanuos lahir di Taiwan. Pada mulanya, ia tidak bertujuan untuk membuka cawangan di seluruh negara, tetapi dengan aspirasi kecil untuk menyampaikan semangkuk mi yang disayangi oleh penduduk tempatan. Nama kedai, Bao Dao Zimian, mi terbaik Pulau Harta Karun, melambangkan hubungan kuat dengan Taiwan. Aktiviti sumbangan kepada pembangunan bandar dan perjanjian kerjasama dengan petani tempatan adalah sebahagian penting daripada sikap korporat untuk membalas budi kepada komuniti. Balanuos juga tidak berkompromi dengan rasa. Cawangan di Taiwan membuat mi dengan tepung berkualiti tinggi domestik. Sup dan perasa berpusat pada teknologi tradisional Taiwan. Sebaliknya, cawangan di luar negara, walaupun sebahagian bahan diperoleh secara tempatan atas pertimbangan kos dan kestabilan kualiti, bahan utama seperti kicap dan herba perubatan masih diimport dari Taiwan. Mereka berusaha keras untuk memastikan teras mi Taiwan tidak goyah walaupun negara berubah.
Cabaran besar dalam membuka cawangan di luar negara adalah latihan bakat dan sistem perolehan. Bukan mudah untuk melatih pekerja yang boleh menguasai uli, kikir dan masa merebus seperti tukang Taiwan, serta memastikan perasa dan bahan-bahan berkualiti sama stabil. Walaupun begitu, apa yang Bala Nuus kumpulkan langkah demi langkah adalah kepercayaan kuat bahawa mereka mahu menyampaikan kepuasan yang sama seperti yang dimakan di Taiwan, tidak kira di negara manapun kedai itu berada. Rasa manis, umami dan kekenyalan mi yang dirasakan di kedai London adalah bentuk yang terkumpul daripada teknologi dan semangat Taiwan yang jauh. Apa yang dilihat di permukaan mungkin hanya semangkuk mi yang mudah disediakan dalam masa yang singkat, tetapi di belakangnya terdapat usaha gigih memilih bahan-bahan, memupuk teknologi, melangkaui perbezaan budaya dan cuba mempertahankan keaslian. Inilah sebab mengapa Bala Nuus mula disayangi di jalanan dunia. Kehangatan yang bermula di London sebenarnya juga berputik di seluruh dunia. Dan menariknya, Bala Nuus menunjukkan wajah yang sama sekali berbeza di setiap negara di mana ia memasuki. Budaya, agama, cita rasa. Dalam keadaan yang berbeza di setiap negara dan wilayah, mi itu mengubah bentuknya sendiri dan mendekati kehidupan orang di tanah itu. Simbolnya ialah kejayaan di Indonesia. Di negara di mana majoriti penduduknya adalah Muslim dan terdapat larangan ketat terhadap daging babi, Bala Nuus telah membangunkan menu yang sama sekali tidak menggunakan daging babi, berdasarkan sup daging lembu jenih dan sup ayam. Mekanisme di mana sambal boleh ditambah secara percuma juga mengikut spesifikasi tempatan. Selain itu, mereka memperoleh sijil halal, mewujudkan persekitaran di mana umat Islam boleh makan dengan tenang. Usaha-usaha ini beransur-ansur membuahkan hasil. Kini, lebih 100 kedai telah dibuka di Indonesia. Watak Cina tradisional yang tergantung di papan tanda telah sepenuhnya menyerap ke dalam kehidupan penduduk tempatan, membuktikan bahawa mi Taiwan telah memperoleh kehadiran yang pasti di dunia. Di Amerika Syarikat, sebaliknya, mi itu sedikit mengubah rupa untuk memenuhi sifat kebangsaan yang mencari kuantiti. Mi daging lembu jumbo dengan kepingan besar daging lembu dan telur rebus popular. Gambar-gambar di blog menunjukkan hidangan yang hampir melimpah dari mangkuk. Budaya Braise Taiwan dan rasa bersaiz Amerika menyatu, dan keseimbangan yang indah antara rasa Taiwan dan saiz Amerika diterima oleh orang ramai. Selain itu, di Korea Selatan, mi daging lembu mala yang menuntut keseimbangan antara pedas dan umami mula memikat selera tempatan. Walaupun rasa yang dicari berbeza di setiap negara, Bala Nuus dengan serius menghadapi budaya tempatan dan memasukkan perubahan ke dalam mangkuk mereka. Fenomena ini tidak terhad kepada Bala Nuus. Budaya makanan Taiwan tersebar ke dunia dengan pasti. Sebagai contoh, rangkaian bubble tea koko atau Gongcha telah mencetuskan gelombang di seluruh dunia. Dan Tai Fung, kedai sek longbao yang terkenal, menjadi topik hangat di Eropah dan Amerika dengan proses lipatan 18-nya yang halus. Selain itu, ayam goreng Taiwan juga menjadi makanan ringan yang popular di pasar malam atau jalanan di pelbagai negara. Sedarkah kita, zaman di mana papan tanda Taiwan tersusun secara semula jadi di jalanan luar negara telah tiba. Seperti mencuba makanan dari negara sendiri, rasa Taiwan tersusun di antara pilihan yang biasa. Jadi, mengapa pada masa ini mi Taiwan diterima oleh dunia? Pertama, peningkatan kesedaran kesihatan. Tidak seperti beberapa hidangan berminyak dan masin, mi sup jenih atau sup tomato mengenyangkan dan agak ringan. Rasa yang lembut dengan beban yang rendah pada perut dilihat sebagai hidangan tanpa rasa bersalah. Kedua, kebolehsuaian kepada kepelbagaian diet. Dibuat dari tepung, garam dan air bahan-bahan ringkas, ia boleh disesuaikan untuk digan hanya dengan menukar sup kepada sup berasaskan tumbuhan. Pengalaman Taiwan sebagai negara vegetarian besar melintasi sempadan dan menimbulkan resonans. Ketiga, daya tarikan tekstur. Bukan pasta mahupun ramen. Tekstur kenyal dan licin pada mi terasa pelik pada mulanya,
tetapi tanpa disedari menjadi ketagihan. Penilaian bahawa lebih banyak dikunyah, lebih terasa aroma mi muncul bertalu-talu. Keempat, kebebasan untuk penambahbaikan. Sup jenih, mi kering, mala, sos kacang, mi Taiwan mempunyai keluasan yang boleh berubah menjadi semangkuk baharu setiap kali ia digabungkan dengan budaya makanan dari pelbagai negara. Sek Longbao adalah kenangan untuk hari istimewa. Bubble tea adalah hiasan manis. Maka, mi daging lembu adalah hidangan utama Taiwan yang melegakan minda dan memulihkan badan yang letih. Orang di luar negara bertindak balas terhadap kewujudan ini. Selepas makan burger, saya ingin reset dengan mi sup balanuos keesokan harinya. Walaupun sup jenih, rasanya sangat mendalam. Macam mana boleh jadi? Orang Taiwan makan benda macam ni sebagai perkara biasa ke? Cemburunya. Saya tertarik selepas menonton video pasar malam Taiwan di YouTube, tetapi mi daging lembu di sini lebih bertingkat. Supnya seperti sihir. Saya melihat semangat memasak dalam filem Ang Lee Eat Drink Man Woman. Saya menemui semangat itu di Balanuos. Dulu saya hanya tahu filem kungfu. Sekarang saya tahu mi kungfu. Gerakan melibas mi itu sangat hebat. Sudah tentu, terdapat juga komen yang keras. Sup degan terasa lebih tawar. Tetapi ayam goreng adalah tahap tertinggi kehidupan. Mi terlalu kenyang, penat mengunyah, tetapi entah mengapa saya pergi setiap minggu. Sungguh pelik. Selain itu, terdapat sejumlah suara yang tertarik dengan peluang budaya pop Asia. Orang British memberikan tanggapan konservatif, tetapi ini juga bermakna mereka akan menerima dengan baik jika ia benar-benar lazat dan boleh membuat orang gembira. Suara-suara hangat di media sosial adalah buktinya. Dan sekarang, babak kedua secara senyap-senyap bermula di London. Mengikuti kejayaan Balanuos, jenama mi Taiwan lain juga telah memasuki stesen ST Pancras. Malah terdapat ulasan yang membandingkan kedai yang berbeza dan membincangkan perbezaan sup merah, braised, dan sup jenih, clear, secara serius. Sup Balanuos ringan. Sup kedai lain mempunyai rasa herba perubatan yang kuat. Saya mahu pergi ke Taiwan dan membandingkan rasa asli. Ruangan komen luar negara juga semakin hangat. Kenapa kami tidak diberitahu tentang rasa lembut ini sebelum ini? Apa yang saya mahu lawati bukan Big Ben, tetapi kedai mi Taiwan. Perjalanan seterusnya adalah lawatan makanan Taiwan. Itu sahaja sudah berbaloi. Para penonton, apakah mi Taiwan yang mula-mula terlintas di fikiran anda? Di dalam semangkuk mi yang mengeluarkan wap di jalanan London, mungkin tersirat keindahan harian dan kemanusiaan yang telah dipertahankan oleh orang Taiwan selama puluhan tahun. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Jika anda suka video ini, sila langgan saluran dan tekan suka. Komen anda juga dialu-alukan.